Pernah terfikir tak, patung yang anak kita peluk setiap malam tu mungkin bukan sekadar mainan. Ada yang beli di kedai bandel tapi rupanya disorok abu mayat dalamnya. Ada pula patung yang tiba-tiba bercakap sendiri. Who's standing behind you? Bila tak ada sesiapa pun di belakang. Kalau dua kisah ni buat bulu roma kau naik, tunggu sampai kau dengar yang satu ni. Di sini admin senaraikan 5 kisah seram anak patung paling menakutkan di Malaysia bahagian 4. Nombor 5. Roh dalam koleksi labubu. Menerusi YouTube Malam Seram, Aisyah berkongsi kisah seram yang menimpa keluarganya baru-baru ni. Semuanya bermula bila adiknya jadi pengumpul tegar patung labubu. Setiap minggu beli sampai almari dan atas kabinet penuh dengan patung, semua masih dalam kotak. Suatu malam Aisyah sempat tegur, buat apa beli banyak-banyak ni? Kak, ni kalau kita kumpul banyak-banyak, kalau orang cari kita ada labubu tu, boleh jual balik tau. Mahal dan ada sampai puluh ribu orang jual, jawab adiknya bangga. Tapi sejak tu rumah mereka mula berubah. Tengah malam adik Aisyah tiba-tiba menangis, kadang ketawa sendirian. Mula-mula keluarga terkejut, lama-lama dah terbiasa. Satu hari tu adik saya terkena gangguan rasukan. Dan gangguan rasukan ni berterusan. Malam-malam adik saya akan menangis ketawa. Bila dibawa jumpa pakar perubatan, waktu rawatan tiba-tiba adiknya menjerit dan ketawa kuat. Engkau nak keluar ke tak nak? Ini aku tanya kali terakhir sebelum aku matikan kau, bentak pakar. Tiba-tiba adiknya menangis, tapi bila dibacakan ayat suci, benda tu hilang dan sekejap lepas tu datang semula. Setiap kali pakar tu baca nanti dia hilang. Dia hilang, adik saya sedar. So susah nak merawat. Dia akan hilang, dia akan masuk balik. Dia akan hilang, dia akan masuk balik. Kenapa kau ganggu budak ni? Kau datang dari mana? Siapa suruh kau datang? Tanya pakar. Aku ikut dia daripada sekolah, jawab suara lain dari mulut adiknya. Bila ditanya lagi, kau tinggal di mana? Benda tu tunjuk ke arah almari. Situ rumah aku banyak, sekejap aku pindah sini, sekejap sana. Rupa-rupanya roh tu bersembunyi dalam patung-patung labubu tu. Kemudian dia angkat tangan, dia tunjuk. Tu! Dia tunjuk almari yang ada labubu doll on display yang banyak-banyak tu. Setiap kali dirawat, dia berpindah dari satu patung ke patung lain. Akhirnya semua patung dibuang dan barulah adik Aisyah pulih sepenuhnya. Nombor 4. Patung Candy minta dimainkan lagi. Dengar cerita seram admin lama-lama mesti buat korang lapar dan perut berbunyi malam-malam tapi malas nak keluar rumah. Kat sini admin nak share produk dendeng balado Tok Nasir. Memang penyelamat waktu lapar tak disangka. Panaskan sahaja terus makan dengan nasi. Dagingnya lembut, besar, pedas dia just nice. Rasa macam makan kat kampung. Kalau nak beli boleh tekan beg kuning kat bawah. Memang sedap. Menurut video TikTok Santai Chill pada tahun 2008, Amirul Syakir berkongsi kisah seram yang dialami oleh adiknya, Ina, peminat tegar anak patung Barbie. Tapi pada satu hari, jiran mereka, Yana dari Indonesia, menghadiahkan sebuah patung yang dia namakan Candy. Mula-mula Ina suka, tapi bila dah besar, patung tu disimpan dalam almari tepat menghadap cermin solek. Anak patung ni kalau tak main, jangan pamerkan. Lama-lama dia minta nyawa, pesan ibu. Suatu malam, ayah Amirul nampak kepala patung tu bergerak perlahan. Masa dia pandang cermin solek adik, jantungnya berdegup laju dan sejak tu semua dalam rumah mula rasa lain macam. Bila Ina menari depan cermin, dia rasa ada yang memerhati dari atas. Bila bapa aku tengok kat cermin, dia teringat pasal Candy tu. Dia pandang cermin, dia pandang-pandang cermin, dia perasan yang macam ada sedikit pergerakan kecil daripada kepala Candy tu. Ibu pula pernah nampak mereka bertiga tidur dalam bilik, padahal semua anak tidur di ruang tamu malam tu. Akhirnya adik Amirul yang lain iaitu Ira cuba untuk buang patung tu, tapi tangannya jadi berat, hati sayu. Ibu, Ira nak buang Candy ni tapi rasa macam tak boleh. Ibu marah, buang aja, apa yang susah sangat. Tapi nada ibu masa tu garau, marah semacam. Sebab muka berselubung. Ngam-ngam 3 orang. Padahal 3-3 hari tu tengok TV kat luar. Mak aku terlupa, mak aku pergi tengok. Betul lah. Ira panggil tunangnya, Syam datang ke rumah. Bila Syam ambil patung tu, Ira menangis kesakitan. Malam tu Syam mimpi Candy datang, tersenyum. Asal kau buang aku, katanya dalam suara garau. Aku cuma tolong tuan kau, balas Syam.
Tuan aku sayang aku, kenapa dia tak main lagi dengan aku? Selepas sahaja suara patung Candy itu berubah menjadi garau. Syam terus membacakan ayat suci dan memenggal kepala Candy dalam mimpi. Esoknya dia bangun badannya berpeluh, terasa panas dan terasa sakit-sakit. Bila cerita pada Ira terkejut sebab Syam tahu Candy memang diletak atas almari. Sejak tu Ira pernah bermimpi Candy berdiri di hujung bilik, hanya merenung mereka tiga beradik bermain di dalam bilik. Sah benda ni bukan sekadar mimpi kerana mana Syam cerita dekat Ira terkejut. Mana awak tahu saya letak dia atas almari? Oh. So sah lah benda tu adalah real sebab dia bagi tahu kenapa letak aku atas almari. Nombor 3. Patung dari baldi hijau. Menerusi kisah yang diceritakan oleh follower top 5 Malaysia yang dikenali sebagai IC, kejadian ni berlaku tahun 2013 di Ipoh, Perak. Masa tu dia keluar dengan mak, ayah, abang dan kakak pergi ke kedai. Masa tengah jalan-jalan tu, kakak IC ternampak satu patung perempuan cantik sangat. Mak, ayah, boleh tak beli patung ni? Katanya. Mak pun senyum, beli satu je tau. Tak sangka, patung tu jadi punca semua ni. Beberapa hari pertama semuanya biasa je. Tapi masuk hari ke-10, masa aku nak mandi, aku buka baju dan letak ia dalam baldi hijau. Tiba-tiba malam tu Aisyah dengar suara perempuan meminta tolong. Tolong, rambut saya diambil, mata saya diambil. Suara itu kuat bergema dari arah bilik air. Tiba-tiba kilat menyambar dan lampu rumah berkelip. Buka tutup mata IC tiba-tiba jadi putih. Dalam mimpi tu dia cakap dalam bahasa Jawa, "Kowe akan mati." sambil tersenyum jahat. Sekali IC terjaga, dia lihat semua orang dah tidur. Tapi depan katilnya ada kerusi gaming berpusing sendiri perlahan-lahan menghadap ke arahnya. IC tengok baldi hijau tu pelik. Sepatutnya dia dah letak dalam bilik lain. Tapi entah macam mana ada dalam biliknya. Perlahan-lahan penutup baldi terangkat dan patung tu keluar. Mata dia putih, senyum lebar. IC terus tarik selimut dan berpura-pura tidur. Esoknya dia ceritakan semua pada mak dan ayah. Tanpa banyak tanya, ayah terus mengambil patung itu lalu dibuang ke dalam tong sampah. Sejak hari itu rumah mereka tenang semula. Tapi sampai sekarang, setiap kali nampak baldi hijau, IC masih rasa macam ada yang memerhati dari dalamnya. Nombor 2. Suara dari anak patung Molly. Menurut YouTube Malam Seram, Ila menceritakan satu pengalaman seram yang dia takkan lupa. Anak perempuannya ada sebuah anak patung bernama Molly. Bila ditekan, patung itu boleh bercakap. Katanya, "Hello, how are you? I'm hungry, please feed me. dan You want to play hide and seek?" anak perempuannya selalu letakkan patung tu di ruang bermain dalam bilik. Walaupun dah ada bilik sendiri, anaknya lebih suka tidur dengan Ila dan suaminya. Suatu malam, mereka tengah tidur, tiba-tiba terdengar suara dari bilik sebelah. "I'm hungry, please feed me." Suara anak patung tu. Ila bangun perlahan masuk ke bilik anaknya. Dia nampak patung Molly di dalam bakul mainan, dihempap mainan lain. Tiba-tiba terdengar bunyi anak patung tu macam ada orang tekan. "I'm hungry, please feed me. I'm hungry." Mungkin tertekan sendiri, bisik Ila sambil angkat patung tu. Tapi masa dia cuba tekan, tiba-tiba patung tu berkata. "Who stand behind you?" Ila terkaku, nafasnya terhenti. Dia menoleh perlahan, tiada siapa di belakangnya. Jantungnya berdegup laju. Segera dia campak patung itu balik ke dalam bakul dan tutup pintu bilik. Tiba-tiba bila saya angkat tekan, dia cakap apa? "Who's there behind you? Who's there behind you?" Malam tu dia cuba tidur semula, tapi tiba-tiba suara tu datang lagi. "I'm coming" berulang kali dari arah bilik anaknya. Ila baca ayat suci Al-Quran kuat-kuat sampai dia tertidur. Keesokan pagi, Ila cerita semuanya pada suaminya dan mereka mahu membuang patung itu. Tapi waktu mereka nak keluar rumah, anak perempuannya tanya dengan suara lembut, "Ibu, mana Molly?" Dekat atas katil tengah baring, anak dekat sebelah. Suami kerja malam pada masa tu. Lepas tu dengar, "I'm coming." Nombor 1. Anak patung bandel ada abu mayat.
Menerusi video TikTok Junaidah Ayu, jangan sesekali beli anak patung yang ada tulisan Jepun di kaki sebab mungkin ia bukan sekadar kapas tapi abu mayat. Suatu hari, seorang ibu bawa anaknya shopping di sebuah kedai bandel terkenal. Macam biasa, ada pakaian, beg anak patung. Tapi bila sampai ke bahagian patung, anaknya terus ambil satu patung dan peluk erat. "Mak, nak yang ni?" katanya manja. Si ibu tersenyum tapi bila dia tunduk, dia nampak sesuatu pelik di kaki patung tu. Ada tulisan Jepun. Dia ambil gambar dan viralkan di Facebook. Tak lama lepas tu, ramai komen kata mereka pun pernah beli patung sama. Dan yang menakutkan, ada yang mendakwa patung tu ada abu mayat di dalam. Dekat tempat lain lah, dan mereka mengatakan yang teddy bear tersebut ada abu mayat. Kalau kepala patung tu diputar, ada bekas kecil di dalamnya tempat simpan abu tu. Ramai yang dah jadi mangsa dan tak tahu macam mana nak lupuskan patung tu sebab takut ada roh terperangkap di dalam. Ibu tu sendiri mengaku dia buka kepala patung itu dan memang nampak ada sesuatu di dalam. Dia terus letak semula dan tak jadi beli. Yes, kalau kita putarkan kepala teddy bear tersebut, memang akan ada bekas dekat dalam dia dan ada plastik untuk simpan abu mayat. Bila kisah ni tular, seorang lelaki Jepun tampil menjelaskan patung tu sebenarnya tanda Congratulations Bear. Di Jepun, patung tu bukan untuk si mati tapi untuk ibu yang baru melahirkan anak. Dalamnya bukan abu tapi pasir simbol berat bayi waktu lahir. Tulisan di kaki tu pula mesej kasih sayang macam terima kasih kerana lahir ke dunia. Tapi siapa tahu patung yang sampai ke Malaysia tu masih simpan roh asalnya. Kadang bukan semua tradisi boleh dibawa ke sini tanpa gangguan. Dari semua kisah ni, satu perkara jelas, jangan sesekali pandang ringan tentang anak patung. Sama ada dibeli dari bandel, dihadiahkan jiran atau dikumpul sebab viral, semuanya boleh jadi tempat roh menumpang tanpa kita sedar. Dari suara misteri Molly, patung Candy yang minta dimainkan, hingga roh dalam koleksi Labubu, semuanya menunjukkan terkadang benda yang nampak comel itulah yang paling berbahaya. Jom komen kisah pengalaman seram anak patung yang anda pernah miliki. Komen juga kisah anak patung paling menakutkan di Malaysia part 4, manakah paling seram? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.